Dam, ada bangunan Dam. Ada bangunan. Apa sini Dam? Bangunan dengan rekod Dam. Bangunan lama Jepun Dam. Ya. Bangunan Dam, bangunan. Ya. Kejadian yang sangat-sangat rare, kejadian yang memang di luar jangkaan. Kenapa saya cakap? Drone tengah fly. Kami masih lagi di kat Tasik. Tapi drone tak dapat detect kami kat mana. Assalamualaikum semua. Hari ni kita akan pergi ke satu lokasi dinamakan Pulau Nenas bersama dengan tim Galeri Sejarah Johor. Abang Kiram, Abang Faris, Abang Yus dan juga ada dua orang Nama bang, nama siapa? Herul. Pakcik? Ismail. Pakcik Ismail Jadi kita akan menuju ke Pulau Nenas dengan kisah dan juga sejarah yang ada di sini yang akan diceritakan dan dikongsikan oleh penduduk setempat. Dan esok kita akan ada dengan apa bang? Jabatan Warisan Negara, Jabatan Agama Islam, Jabat Agama, Ahli Parlimen, Jabat Ahli Parlimen atau dengan ekologi, penduduk kampung, pihak majlis dan ada beberapa pihak lagi termasuk dengan mungkin tentera untuk ni lah membincangkan macam mana kita nak selamatkan tapak-tapak warisan yang ada kat kampung PJ Aceh ni. Kita daripada Galeri Sejarah tu amat berharap abang benda ni kita dapat jadikan orang cakap satu kejayaan untuk kita pelihara tapak sejarah. Sayang benda ni bukan untuk kita kita orang ni tak ada kepentingan apa. Tidak selesai akan datang atau untuk hasil untuk penduduk tempatan. Dia punya kesan-kesannya ya, maksudnya kalau kata dah tempat tu kita boleh jadikan ikut pelancongan secara tak langsung dia punya kesan-kesan tu, impak-impak dia tu semua pergi ke penduduk kampung. Itu tujuan kita. So itulah tujuan sebenar kami di sini. Dan untuk besok kita dengan orang yang lebih profesional dalam mengendalikan semua kes-kes seperti ini. Jadi hari ini kita akan buat dokumentari untuk Galeri Sejarah Johor. Right. So kita akan pergi yang ada dekat tepi itu semua rare banget tu akan explore kawasan ni. Kita akan tengok apa prospek lagi yang kita boleh tarik. So Abang Faris adalah orang yang dah ukur bang baru tebing pun dah dalam bang Kedalaman belah bahagian tepi 13 meter. So kita cadang hari ni kita nak bawa bot. Kita nak naik bot. Tadi pun penduduk kampung pun dah jadi kampung.
Tapi tak dapat kontak orang ni. Petang kita try. Sebab kita nak tahu kedalaman sebenar bang So hari ni kita buat proper lah. InsyaAllah. Hari ni kita akan jejaki makam sebab ada 2 makam. Kawasan timur dan barat. Makam lama yang dipercayai makam Aceh. Jadi unik lah. Maknanya kat tengah-tengah pulau, tengah-tengah laut, tiba-tiba ada makam. Jadi kita nak rungkai lah apa tinggalan sejarah yang ada kat tempat. Alright. Lepas tu kita akan tengok lagi jap JT Jepun dah berusia 100 tahun. 114 tahun. Lepas tu kita akan tengok kolam pelik binaan tentera Aceh, tentera Aceh dekat atas batu. Kiri kanan dia laut, ada batu, dia orang buat kolam. Boleh kita boleh tengok. Dan lagi kita bawa semua audience Sebab kita akan maju ke tempat ni. Kita akan usaha lah mana yang baik, InsyaAllah. Betul lah. Ini adalah jeti yang dibina oleh pihak Jepun pada tahun 1911. Yang tertua di sini. Nanti struktur jetinya masih ada lagi Masih ada. Bukti dah. Bukti tinggalan sejarah di mana tentera Jepun. Jeti lama tinggalan sejarah yang ada di sini berdekatan dengan Pulau Nenas. Ini dah kita boleh tengok lagi. Okey, jom kita akan pergi ke Pulau Nenas pula. Kameraman kita akan ada video. Dia dah ketuk bang. Kita bawa kamera ini. Dan masalahnya atas batu tu unik. Batu memang semua atas batu. Ni atas batu. Atas usul ni memang atas batu. Atas batu lah. Bang. Unik. Jadi kalau kita lalu ni kau tu Malaysia lagi Malaysia. Dia Malaysia lagi. Jadi kalau kita lalu dah jadi kat warung orang ada ni. Oh. Ada ni. Masuk sini itu terang kampung putih. Kampung putih. Jalan sikit sampai rumah saya. Saya duduk lapar. Sini bang, nanti saya share peta kat abang. Terowong ini banyak gila. Bagi ramai.
weekend lah. Lepas tu dah pernah kena pol dengan British sampai semua. Oh, bergabung apa tau? Kata bang tu. Dia nyak je cukup. Maksudnya kat sini. Gambar-gambar lama. Dari banyak share kat tu. Ada yang apa ni? Maksudnya lah tempat ni dengan nenas. Ni dah satu set. Sama tu kan. Kalau lu kat sini bang. Ni dia berjalan. Jangan tengok sini ni. Kita berjaya. Betul aku nak tarik benda ni. Ke sini kan atas ke? Bukan. Atas apa? Atas tu benteng bukan? Ini mungkin batu dia orang dah bom kumpul. Lepas ini dia nak proses. Ini mesti dah kebong. Batu makam tak dari atas je Habis dengan tu. Baik. Beres. Lek bang. Hilang tembok lah. Pokok dia penuh. Ada. Recommended lah kasut ni. Masuk hutan. Dia dah dekat-dekat dengan tu, ujung. Dia ada dulu batu ni, batu Johor ni. Ni batu-batu yang dibom sepatutnya mereka nak proses untuk dihantarkan ke Pulau Ubin. Ya, ada jalan.
Bawah sana tu macam ada jalan ke tu bawah. Ni ke mana? Cari tembok. Itu ada batu tembok. Ni ada tanda ni. Tanda apa ni? Dah tak nampak dah. Dah tak air ni. Tanda tu. Tanda apa ni? Tanda rusak. Border. So apabila kita bersama dengan orang yang lebih tahu tentang lokasi ini, lagi mudahkan urusan kami. Kita jumpa ada satu tanda Tanda ni. Ada satu lagi tanda yang dah rosak. Tanda apa? Tanda apa tak tahu, kalau tanda dah pecah. Jadi siapa tahu kita kena. Siapa yang tahu boleh tulis di ruangan komen. Ni mesin belum kerja tapak mesin dia mesin batu. Oh, tanda mesin dia. Batu ni lah. Yang kuat. Dia buat macam batu keping. Nah, tu apa ni tu? Tanda. Bos katol bawah body tekor. Katol tekor bawah body. Ya, dia dekat yang tukar juga. Dia dah buka. Katol bang. Bok. Benda ni problem. Apa faham dapat apa? Buruh halang Nampak dah bos. Nanti kita Google. Kita Google kan. So kita lepak tu hari ni dekat Pulau Nenas nak camping. Dah ada orang buat camping. So kita jelajah sejarah sebenar Pulau Nenas ni. Dan kenapa boleh ada, kenapa bang ada tasik kat dalam ni Pulau Nenas ni bang? Cuba cerita sikit bang. Tasik Kuari. Tasik Kuari. Tasik Kuari. Oh, Oh, ya. Kita sekarang berada di Pulau Nenas yang dikatakan zaman dahulu sejarah dia dekat sini ada aktiviti aktiviti rombongan dan selepas tu ada aktiviti perang Jepun, British. Kawasan ni pernah didapati pernah jadi satu tempat Jepun kerana dia berdekatan dengan Pulau Ubin, sangat berdekatan dengan Pulau Ubin. Jadi macam mana dia boleh tiba-tiba ada tasik kat tengah tu bang? Jadi selepas ditinggalkan selepas ditinggalkan oleh orang-orang tempatan yang kerja kat sini apa semua. So tempat ni dia terbiar, jadi lama-lama dia jadi macam bertakung lah itu, jadi air tasik lah. Air tu kita dikelilingi oleh laut kan, jadi air tu tak masin tak apa, dia payah-payah kan. Jadi diorang gunakan tanah-tanah tu untuk buat Pulau Ubin bang? Dia hasil-hasil apa dapatan yang merombong dekat sini, batu-batu ni banyak menyumbangkan ke negeri sebelah lah, macam Pulau Ubin kan, dia orang import lah dulu kan. Itulah itu. Kalau kita nampak tadi batu-batu yang terkumpul banyak kan, itulah hasil-hasil yang dia orang buat, tinggalan hasil. So ni batu tanda bang? Mana lah? Tanda tu mana? Ni dia. Kita tengok tanda tu, apa dia tulis tu? Rujukan untuk tanda rujukan hukum pemetaan Malaysia. Jadi ni mesti JUPEP, Jabatan Hukum dan Pemetaan Malaysia JUPEP. Malaysia Johor. Pulau Nanas. Nanas bukan Denas Nanas. Ya. Kami batu ke Tak ada. pecah punya tepi-tepi kan. Rasa dah dikena gazet dah ambil bang. Orang dah bersihkan dah.
Cuaca pun macam mula menggelap. Ke depan ni bos. Dia tu tunggu. Saya nak tunggu video. Sekejap je sampai. Ui. Tak ada bawa parang. Parang ada seorang je dia. Ni, saya kat sini. Ada pun kau apa? Ha? Bukan. Ingat dia tepi-tepi je lari. Ni, orang cari ah. Kau tengok makam 2 kali pergi baru aku jumpa hilang kan. Tak Adam. Yalah. Kena cari. Kawan kau dapat duduk abang Binam. Dapat kebut. Kita boleh pusing satu kasih kita kebut. Faham tak? Buat dokumentari baru cantik. Petang ni kan. Juga keluar kan. Kena anak aku tu. Apa abang tinggal saya sini lah. Aku pergi 8 malam tak ada hal. Apa tinggal dia. Ingatkan aku buat bot lah tu bos eh. Kita angkat bot, kita naik bot ke pulau kan. Ya. Belang kita dah penat, kita buat. Yang luar biasa tak ada. Faham tak? Ya. Tak, itu memang apa tugas Galeri Sejarah Johor. Kita buat luar biasa bang. Kalau biasa-biasa kita tak buat. Bukan kita nak accent, tapi kita buat kerja. Ya. Bayus, nanti nak naik bot. Apa? Nak naik bot. Untuk kita pusing pulau kan. Besar cik makam ni. Cuba sedekahkan Fatihah untuk arwah dia. Dia ada kat sini, kena hormati. Kita kena hormati penghuni kat sini Ayam hutan, ayam hutan pun. Ayam hutan balung putih pun kena gigit sesuatu Baru lagi. Tak ada bau bangkai lagi, baru lagi. Baru ni. Dia kawan cakap, dia kalau pakai kundi perempuan, pakai orang muka, dia pakai. Waduh. Apa yang gigit benda tu ada kat dalam ni. Ada bau dia. Kuat ni. Rasa ni yang hitam. Bau kuat ni. Boleh bang, hari ni kawan nak. Dam, ada bangunan Dam. Ada bangunan. Apa sini Dam? Bangunan dalam rekod Dam. Bangunan lama Jepun Dam. Ni Dam tu. Bangunan bang, bangunan. Ya. Tengok mata. Hati-hati. Jumpa bangunan Ni orang kampung pun tak tahu ada bangunan lama. Sebab tujuan kita nak cek makam Dam Kita jumpa bangunan Kita jumpa bangunan dulu. Wah, bismillah. Hati-hati tengok atas, tolong kabur atas. Okey. Air ni tajam ni. Kabur atas. Kita pecah 2 tim Dam Ya, kita ada 2 tim, 3 sana, 3 sini. Kita ada 6 orang. Ui. Kubur sekejap ke depan Awak depan. Rekam sekejap. Uish. Hati-hati. Mata tak tengok Dam. Ya.
Tempat-tempat tinggi. Kamu dah Ini batu apa tu? Ha? Batu apa ni dah? Ya Dam. dah. Ya. Jom. Buat jalan untuk kita lalu je lalu ah. Saya susah. Ngam-ngam kita je. Ada structure Itu lama Dam tu. Ada structure lama. Tak ada. Apa ni? Batu-batu tangga. Lantai. Koridor ni. Lantai. Belakang Dam. Besar Ini tangga ni. Besar ni kalau besarkan cantik. Okey. Kalau ikut daripada Ni macam pengamatan saya bang, kata tokong. tokong lama. Tokong lama Tokong lama. Ni macam tokong. Boleh tengok Ini rumah ibadat lama. Pak simen merah. Besar kawasan ni, Pak bang. Dam, tengok Dam. Semua bersimen merah. Simen merah nampak Dam. Dam cantik Dam. Tu sampai Dam. sini Ni boleh buat tapak warisan ni Dam. Nampak ni? Bumbung lamba ni. Rumah tokong lama. Oh, cerobong dia. Oh, lain kita cari, lain jumpa Lain kita cari, lain dia bagi kita betul-betul tapak lama. Kena datang ni. Ini cerobong dia. Dam. Tengokkan betul blok lama. Matam. Alhamdulillah Dam. Alhamdulillah, Ya Allah. betul-betul. Subhanallah. Sama penat Okey. Sebab apa kita orang suka? Kita cari makan, ini dekat pulau tau. Ini dekat pulau. Orang dah tak jumpa. Tapi cerita ni mulut ke mulut. Betul. Mulut ke mulut. Tapi alhamdulillah kita jumpa kawasan perkuburan lama. Kat tengah pulau banyak. Kawasan perkuburan lama. Jom. Subhanallah. Panggil dia bang. Jom bang. Jangan nak ambil kopi lah. Panggil dia. Hati-hati ni. Ni makam. Sudah bang. Al-Fatihah. Bismillah. Buruk kirang kita akan jumpa kawasan pemakaman lama. Dengan tokong lama kita jumpa. Cepat naik sini. Bagi location. Macam mana bagi location? Walk, share je live. So dia ikut live location. Alhamdulillah Dam. Notok lagi ni Dam, kita jumpa ni Dam. Ni semua ni makam ni Ni semua makam nampak Ya Allah. Abang live location. Dalam grup Live location dia. Ada berapa? Sini bang, Banyak Adam. Ni makan budak. Ni. Alamak, sorry minta maaf. Aduh, Adam. Dah tak nampak kan? Sedih kan? Ni memang nesa lama Dam. Nesa lama Dam. Bang jaga duri. Hati-hati. Duri. Mana bang? Subhanallah. Ni pada tak Tak apa. Kita niat kita nak bersih. Ya, sama. Okey Dam. Ini semua tapak kampung lama. Atas rumah ibadat Cina. Rumah ibadat Cina lama. Ni memang tapak sejarah ni. Tapak makam. Kita survey lagi. Puan lelaki. Ni nampak ni. Cuba kau tiram bang. Kalau lama Kerana kuburan orang Islam Kita cakap sikit dah. Okey bang. Sebenarnya kita nak cari makam kat hutan ni bukan benda yang mudah. Boleh tengok dia benda kau rakam tengok belukar macam mana. Tak nampak tu. Jadi kita nak kasang batu nisan yang ada tutup dengan daun. Memang kena teliti betul lah. Mata nak kena awas. Tapi alhamdulillah kita jumpa juga hari ni dah Allah mudahkan urusan kita. Makam-makam pahlawan dekat pulau
Nanas. Ini semua makam-makam pahlawan ya. Cuaca. Hah? Alhamdulillah kita jumpa. So kita akan keluar. Kita dah mark tempat ni. Semoga ada. Kita dah mark dah lokasi ni. Dan belakang ni adalah perkampungan. Kampungan lama. Kampungan lama. Jaga ni pun. Ni, tahu. Ni kampung lama kan kita akan explore dah. Kampung lama. Kampung lama sini. Ni kampung di sini. Okey, kita keluar dulu sebab cuaca pun nak ribut. Kita kat laut bahaya. Jom kita keluar dulu. Tak mengizinkan. Cuaca korang boleh dengar bukan kita buat-buat. Tapi memang salah. Dia punya Abang yakin dah. Ni kalau kita explore ke depan lagi ni Dam, semua ada lagi binaan Dam. Sebab orang tak tahu sebab dah jadi berluka. Yalah. Faham tak kan? So Dah, nak pergi live ke nak pergi location? Bagi live. Kita nak masuk lagi nanti. Tapi ni kita nak keluar. Abang hari ni abang share location. Tak, abang share location kat awak location dekat grup kita sebab nanti kita nak datang. Abang hantar kat saya, abang kata saya. Hantar kat saya, jangan grup. Okay. Banyak lagi ni bang. Alhamdulillah dah main setakat ni. Okay. Kita pergi mana-mana kita explore. Allah mudahkan. Ya Allah mudahkan. Mesti kita jumpa dah meh. Betul. Jumpa alhamdulillah. Mata nak menawar. Bismillah. Ya bang. Tapi dia cakap nak tui tadi ni. Macam ni. Sebab dia orang tak tahu. Ni kita jumpa alhamdulillah. Start boat. Boleh. Baik kan. Jangan hantar bang. Like. Allah pemudahkan segala urusan JSJ sama dengan Mr. Adam Official. Pergerakan kami menjelajah Pulau Nanas. Sebab tu saya cakap kadang-kadang satu pulau kita rasa ada abandon. Tapi sebenarnya ada banyak sejarah-sejarah yang luar jangka kita. Satu kampung. Dia pergi pukul bawah topok. Cuaca tak mengizinkan. Sekarang kita kena keluar dulu. Buang batu, buang pelaut. Ismail ni orang lama kat sini Alhamdulillah tengok steady cik. InsyaAllah kita naik kat tempat ni. Betul lah. Angin kuat. Alhamdulillah kita dah tahu lah. Dah tahu kan. Itu jalanan dia dah tahu. Nak dah dari mana terus. Buat-buat memang angin kuat. Naik bot kalau angin kuat macam ni bukan mudah. Lalu mana bang? suara.
biasa hiking, kita akan bawa barang 10 kilo ke 20 kilo untuk tegakkan lagi stamina. Ayam gerak dulu. Kenapa? Cuaca tak mengizinkan hujan lebat. Nampak bunyi. Ya, program. Yang dia gitu. Mantap. Bang, alhamdulillah bang Allah mudahkan urusan kita bang Alhamdulillah. Setiap pergerakan GSJ saya perhatikan kenapa Mr. Adam berhari Allah pergi ke sejarah. Salah satu sebab ini apa yang kita tuangkan nampak dalam mata kita. Apa tu? Nanti dah ada. Nampak weh. Jangan makan belakang. Tak pilih tak pilih. Kita di tengah laut Ribut. Kita bayar aku tak bawa remote. Dah remote kita tengok kan dah? Dah poket. Basah lah ni. Basah sikit. Pergerakan kita bukan mudah. Pergi ke Pulau Nenas sampai patah balik sekarang ni. Cuaca yang tak mengizinkan. InsyaAllah dah lagi kita patah balik petang. Kalau pilot ada pengalaman pula. Balik pun dia. Nak ada orang dah boleh ni. Macam lain kali kena try. Kalau awak basah. Arah semua basah. Boat ni kita akan bawa ke pulau ke sana pulau untuk kita explore dalam tasik baru dia akan go ke dalaman tasik lah. Jadi saya dan juga Abang Faris akan naik ke bot ni. Kita akan pergi ke tengah. Hari tu Abang Rudi lah. Abang Rudi ditugaskan. Tugas dia untuk explore sungai. Dia akan Abang Rudi akan explore sungai dan saya akan cuba merekodkan apa yang boleh rekod untuk. Jadi kita pakai 2 bot Ya, 2 bot lah. 2 bot. So tadi kita start dekat Ribut dan sekarang kita sambung balik lepas solat Jumaat. Dan kita pergi lagi. Alhamdulillah tadi penemuan yang sangat menarik. Kita jumpa makam, kita jumpa tokoh lama Cina. So sekarang kita akan pergi ke tasik yang mempunyai kedalaman yang sangat luar biasa. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni diver kita dah buat. Dia cakap dia nak selam, kita nak tengok diver selam tak. Dia cakap dia nak terjun tadi. Dia terjun kan. So kita akan pikul bot ni untuk naik ke atas. So, kita pergi ke tasik. Parang. Nah. Abang ambil kapal gambar dalam bot. Parang mau beli mana? Nah. Ya bot. Semua dah naik atas Orang kuat dah naik atas Di belakang. Kita hari ni kita ikhtiar. Kita bawa naik bot ni ke atas untuk kita buat eksplorasi dekat kawasan pulau. Pulau ni besar. Saya rasa hampir lebih daripada 2 ekar lebih. Nanti kita boleh tengok. Ni bekas tapak lumbung Jepun. Bang Ya, lumbung Jepun lama. Bang, betul bang? Rekod semua ada. Ni kita cerita berdasarkan rekod, betul bang Berdasarkan rekod. Okey.
Ni Dam boleh tunjuk. Ni bekas-bekas tapak JT Jepun. JT lama Jepun, Pak, binaan konkrit dia kan. Ni. Tengok Oh ya. Nanti ulur tali kat saya. Kita pernah buat. Roll lagi tadi. Air dalam fiber ni banyak bang. Aku bawa berat. Kita orang pernah angkat, kita orang tahu lah. Kita tahu lah buang air macam mana. Okey dah. Kita orang tempur. Yang belum nak. Angkat bawah. Bapak Rudi, awak angkat sini. Bapak angkat dulu. Jangan tak. Dia sangkut kat sini. Jadi naik ni. Sudah. Oh, baik kau. Nanti nak interview YouTube. Dekat video sebenarnya dah ada lah. Baru nak buat. Dah. Rekam bang. Rakam. Boleh kan tempat air tu saya ukur. Sudah situ tempat kau ukur. Tempat kau ukur betul. Tu betul. Itu mana ada dah. Ni belah sini. Kau fikir dah. Bosok. Barang kau satu lagi mana? Tak jam lah. Tak ada jam. Tak jam. Barang satu lagi mana? Ni pillbox wah. Barang kawan dalam box. Ni pillbox wah. Barang ni? Ya. Tak jam. Barang cikgu wiring ni. Dah. Barang anu dengan. Boleh. Dah. Ni dah. Tajuk dia. Ni kau ukur kat situ ada. Kita ada tempat tu dah tu. Sudah tu. Rumah ni aku tak tahu. Jam. Ni tinggalan. Itu lah tu. Bang, hantar kat saya bang. Hantar kat mana? Hantar kat saya. Saya terus bawa tu letak. Bentuk apa ni? Macam pillbox. pillbox. Bentuk dia. Belakang apa hantar? Okey. Tak ada dia punya pintu ni. Mana? Ni saya dah. Belakang. Keluar kena lagi belakang. Terus ni belakang. Kita punya. Belakang. Kalau butik. Tangan bang, dia.
So, tolak. Baik. Tunjuk kaki. Bisa cakap. Sini lah. Terlalu kayu. Bukti ni. Apa? Jangan tolak kuat sangat. Gair saya. Batu. Betul. Situ ada batu bawah tu. Boleh. Tolak sampai tahan tolak sampai tahan. Tolak bukan tolak lepas. Tolak jangan lepas. Tolak tahan. Ya tahan ni. Jangan tali pegang. Tali pegang tali. Tali pegang. Ha. Apa tadi kau pegang. Jangan takut. Okey. Ha. Tali besar ni bukan dari depan dia. Pelan. Cantik. Pelan. Pelan. Tahan lagi. Kita lipat. Mantap. Bang. Dalam ni cukup dalam. Kalau ada nama lombong dalam. Kompom dalam. Dekat 4-5 tingkat bangunan biasa. Orang kecil je. Bom dulu. Tu kau cakap bukit ni bang. Memang ada bom. Bang Kiram. Tu. Tu Dam. Situ ada Dam. Bukit tu kita kena pergi. Faham tak? Ya. Okey, go. Siapa pergi? Siapa nak naik? Pengayuh. Panjang mana dia? Masuk. Jangan. Jangan mati dah. Adam, masuk. Jangan. Back. So sekarang kita Tak pernah orang buat ekskavasi macam kita. Tak pernah. Buat eksplorasi macam kita kat sini. Tak pernah. Kita baru kali pertama Dia pertama kali dan pertama kali kita buat. pertama kali Tujuan kita betul nak jejak je kita nak jejak. Tengok apa yang ada. Bukan tak boleh pakai drone tapi tak detail dah Tak detail. Ini dalam, bukan main punya dalam guys. Ini dalam, sangat-sangat dalam. Dekat bawah tu je Abang Faris dah ukur. Dia 16 meter bang. 13 meter. 13 meter. Tepi saja. Yang di mana Abang Kiram duduk tu tepi saja. So yang ini kita akan pergi ke tengah lah. Ada satu dayung je. Ha? Tengah bang. Gini Boleh bang. Senang je. Dayung dua sini. Ini. Lepas dua sana ke sini. Faham tak? Okey. Okey kau pula. Oh, Kamera ada kamera bang. Tak apa. Tak apa dah bang. Itu kan. Itu unik. Nampak bukit kan.
Boleh abang. Ada batu dinding. Sebab tu tadi aku request enjin. Kalau ada enjin, Sedap sikit lah. penat dah. Wah. Dia besar. Oh, nampak juga. Boleh abang, saya tukar. Korang tengok perjuangan Abang Faris bukan mudah kalau korang rasa macam apa yang kami buat ni semua mudah, tengoklah. Korang tengok macam mana. Kita minat dah. Kita minat. Kita nak tengok dah man. Benda ni selagi kita tak tengok, kita tak tahu. Macam ni kan, kalau orang nak cakap pasal tasik ni, kita dah tahu bang Kita dah ada kat tengah-tengah. Tengah-tengah tasik ni. Lagi satu apa yang unik tasik ni, dekat sebelah kita ni laut. Yang ini air tasik. Ni pulau. Ni pulau. Dekat laut, lepas tu ni pulau, dekat tengah pulau ada tasik ni. Air tawar. Air tawar. Kau bayangkan. Dan dalam dia bukan main tebing saja 13 kaki. Tengok. Tu bang. Saya tak potong biar korang boleh lihat macam mana susah payah. Nenas ni kami ada jumpa makam lama. Okey. Lepas tu tokong lama juga kami jumpa. Dan tengoklah, sebentar lagi kita akan bawa lagi untuk beberapa lagi lokasi untuk anda lihat. Betul-betul kat tengah ni dah. Tengah. Ni korang tengok sendiri kita berada kat mana. Saya pusingkan kamera untuk korang tahu 360 yang kita orang betul-betul berada di tengah-tengah. Tengok kamera pusing bukan edit bukan apa, memang the real one. Kita orang dekat sini. Batu dinding
tengok dalam bukit ni, dah rakam bukit ni. Ya, tengah rakam. Tinggi dah batu dia. Ini dinding ni. Ini batu dinding guys. So kita set up untuk boleh bang. Nak lihat luar tapi. Dah cuma sekejap. Okey, apa dah? Lihat luar. Abang try ke tengah sikit. Takut dia kalau kita biar kan, dia makin ke tepi kan. Betul. Tak balik lagi nak siau. Balayan je. Cantik dah. Cantik bang. Sengit dulu. Ada kau boleh sengit ni. Miring. Miring. Boleh. Mana miring? Jap. Boleh. Tolak sini. Abang bilang tak boleh ni. Dia turun. Baik bang. Baik kaki. Baik. Jap bang, tahan bang. Tarik. Kaki dia kat bawah bot tu. Kaki dia kat bawah bot. Ha. Bagi dulu. Ha. Kaki dia kat bawah bot. Pokok ni tak boleh potong ni. Pokok yang terbang pak awak. Tak kena sering atas lagi. Kat sini ramai tak ramai, bawah tak tahu lah. Dah bang. Orang tarik. Pasal tempat dia kecil. Bang, Ini. Mana pula tu. Bebe abang Bari. Sini.
Nyari baring tu. Dia kalau tak nyari habis tak boleh tau. Dengan baring tu, nyari tu. Nyari tu. Tarik. Jom. Okey, go. 1 2 3. Okey. 1 2 3. Bebek bawah tu tak pecah. Kejap. 1 2 3. Dia kata orang melapar. 1 2 3. Go. Tolak. 1 2. Sekejap. Tarik. Jaga tangan. Ya. Sangkut. Sangkut. Ini dia boleh. Rasa saya kata rasa. Adalah. Lepas tu Memang sangat rare. Kejadian yang sangat-sangat rare. Kejadian yang memang di luar jangkaan. Kenapa saya cakap? Drone tengah fly. Kami masih lagi di kat Tasik. Tapi drone tak dapat detect kami kat mana. Tak ada. Memang tak ada. Allahuakbar. So, Abang Kiram, Abang Faris, Kak Baruli, Abang Yus. Mengayuh dah buat dia. boleh. Ini dia pegang player. Okey. Oh, ada 2 Ada 2. Ada barang tinggal cik? Tak ada? Okey, semua okey cik. Dah cik. Balik. Okey. Turunkan tu balik. Turun nak kena balik. Tak apa kot. Boleh lah. Bang, saya dayung sampai, boleh tengok video lah. Mak, ni ubat timbul bang. Sampai saya surrender dah, kau pula dah. Bang, kat dayung tu dia berat. Ya, berat berat air bang. Berat tak biasa. Gambar tu. Dah tu nampak. Bangunan dah. Kalau dalam tak nampak, kalau tak tepat lah. Ni, tengok lah. Dia 3 hari nanti, jalan kaki. Tapi kali ni, kita jangan tembak ke sini. Kita tembak ke sana. Kalau tak ada tu, tembak lagi tu. Dia kan dia tak kacau lagi dah. Rugi mata kail ni, menyampah. Bokok yang tajam. Kami ada tutup. Lain. So, belakang. Kabur belakang. Cik. Oh Pak Cik. Ha. Depan ni ada macam ada kolam. Macam ada bakau. Kolam. Kayu bakau. Macam ada kolam bakau, kolam. Nak cik depan ni. Ya. Dia kena tebak. Jaga duri tajam Duri tajam ni sangkut-sangkut ni. Bayi ni sangkut. Dia
Dia tak bakar. Ke sana. Saya rasa ke sana. Bang. Sikit ni. Mari. Bakar. Tu je kah. Ini pun tak boleh. Ya. Kita dah berada di tengah hutan untuk mencari beberapa makam yang dikatakan ada kat sini. Ada 6 tapak makam. Peninggalan lama. Tapi tengok macam ada ni wah. Bismillah. Macam orang bawah tengok atas. Ya. Boleh. Oh. Itu akar banyak. Lepak. Bukan tak boleh lepak. Sini juga ni. Ni. Tebuk ni lapang. Bukan daun ni. Pokok. Ini pokok besar yang kita cari. Ini saya rasa perkampungan ni. Ni macam PG lama. Saya rasa kampung depan. Biasalah. Sebab kerja PG kan. Tak Dam? Tak dengar bekas rambut bang. Kau wasik bang. Memang ada busuk tinggi juga. InsyaAllah macam tadi bang. Al-Fatihah. Bismillah. Saya tengok belakang ni. Cik, ingat tak cik jalannya cik? Ingat tak? Ni ada 2 busuk ni.
ke sana. Ha? Habis nak kena ke kiri? Nah, kat dalam ni. Dah dalam tu. Betul ya? Ya. Jap, ada ni. Alah, tak ada kat bawah ni. Tak ada, kita stop lah. Petang. Macam saya tak dah dia berada kiram tak nak ni. Depan pantai. Boleh cari. Jom cari sekejap. Pegang sini. Saya nak tengok depan. Abang cakap dah Abang Yus. Saya nak tengok depan. Okey. Kita jumpa botol Singapore Fraser and Neil. Tapi dah pecah lah. Dah pecah Okey, jom. Kat galeri pun banyak lagi. Tapi dia kecil. Kat galeri besar. Laut tu memang tak jauh kalau main. Biasanya memang tak jauh. Tak ada pernah naik kan. Itu dah mungkin jauh pun tu. Sebenarnya batu ni besar tapi dah pun dibom So ni yang digunakan tentera Jepun. Kalau hujan ke apa akan jadi takungan air untuk mereka mendapat sumber air bersih lah. Unikannya dia duduk di atas batu. Ada lubang air, ada lubang air tu. So ada lubang air. Paip keluar dia buang. Paip mengalir ni, paip mengalir ke ni. Paip ni. Dah buang air, buang air. Bukan buang air. Dia paip. Paip pergi ke mana? Ni. Paip ni. Ni paip mengalir ni. Tutup ke atas. Dia bukan lubang air. Bukan ni paip ni. Itu tak ada naik boat dah. Bagi kat letak ni lah kalau pergi. Kalau ada pergi lah, kalau dapat tempat. Ya. Saya on je. Saya Ricky dulu jalan kan. AT8 Jepun ni adalah askar Jepun pakai waktu tu. Boleh kat iPad. Impact dah apa? iPad sini lah. Boleh ke impact? Pukul 6 dah. Dia minta sampai tadi berapa lama ni? Dia terus jalan balik lah. Kalau dia mungkin balik ni bagus. Sini macam kena je balik. Macam putih. Dia kita pi ke? Rel. Strong wheel. Kena strong wheel punya besi. Ni depan rumah ada tak nak selamatkan? Depan rumah nanti banyak. Kan? Padahal banyak orang nak besi tu. Ni, tahu? Alhamdulillah ini adalah pemahir dalam video seorang pemahir untuk jelajah Pulau Nenas. InsyaAllah bersama dengan tim semua pemahir semua Kira semua kawan-kawan semua. Hari pun dah gelap. Dah pukul 6 jadi kita orang bergerak pulang. Alhamdulillah ekspedisi kali ini memang best. InsyaAllah jelajah kita dan ada beberapa perkara-perkara yang di luar akal kita.
Kita pergi ke darat dulu sebelum azan. Dam, kita nak tunjuk Dam Kita sekarang berada dekat Tanjung Kopok Dam Ni Pelabuhan Tanjung Ansat. Okey, tengok Dam, memang lama. Rumah api. Ni kalau macam gini rumah api lama ni Dam. Tengok tembok ni, nampak batu-batu